Majoriti rakyat Malaysia terperangkap dalam rat race. Pernah tak dengar tentang istilah rat race cycle atau perlombaan tikus? Jika tuan-puan dapat gaji sebulan dan habis belanja untuk sebulan, maka tuan-puan termasuk dalam golongan tersebut. Cuba tuan-puan kira berapakah jumlah simpanan atau aset yang terkumpul sejak tuan-puan mula bekerja dulu. Saya nak berikan contoh mudah. Jika tuan-puan sudah bekerja selama 10 tahun dengan gaji RM5,000 dan simpan sebanyak RM500 sebulan tanpa gagal, bermakna simpanan tuan-puan sudah terkumpul sekurang-kurangnya sebanyak RM60,000. Andai kata tuan-puan tak ada simpanan sebanyak tu, maka tuan-puan memang terperangkap dalam perlombaan tikus. Pusing lama mana sekalipun, tetap tuan-puan berada di tempat yang sama. Makin lama kerja, makin miskin. Simpanan dan harta pun tak ada, tapi hutang makin bertambah. Jadi macam mana tuan-puan boleh keluar daripada perangkap ni? Yang pertama, belajar menyimpan daripada sekarang. Mula simpan emas untuk memupuk tabiat menyimpan. Yang kedua, cari ilmu kewangan dan berguru dengan orang yang betul. Tuan-puan boleh mula dengan membaca 2 buah buku ni, iaitu Wang Emas dan Misi Bebas Hutang, tulisan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu mentor saya sendiri. Yang ketiga, jadikan tabiat menyimpan dulu baru belanja. Maksudnya, bila dapat gaji, simpan dulu baru belanja selebihnya. Jangan tunggu duit lebih baru nak belanja, sebab selalunya memang tak akan ada duit lebih. Bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh tinggalkan nama, nombor telefon dan email, atau hubungi saya dan saya akan bantu sebaiknya.